Sifat orang Melayu, dia tidak pengemis. Syekh Ahmad kata, dia kata tak ada orang Melayu di petani di negeri Arab mana tak ada orang Melayu jenis minta sedekah. Walau dia paling pakir sekalipun, susah orang Melayu tak ada nak makan, tapi orang Melayu tak minta sedekah. Sifat orang Melayu petani, jati diri dia tinggi. Sifat dia tak minta dengan orang. Harap sifat ni we ada sampai kiamat di tanah kita. Kita pakai tanah anak-anak kita. Jangan we ada hak ni. Kalau kita pergi ke negeri lain, kita pergi ke Mekah, kita pergi ke India, kita pergi ke Mesir, kita akan jumpa pengemis, minta. Nak cari orang Melayu minta payah. Cuma di belakang ni memalukan kita sikit. Buat kita malu. Hidup minta kok bukit, kok mana rakyat nak buat masjid. Waktu kita tak usah kira lah. Hak 100,000 ada seorang tu kita tak usah kira lah. Seboleh kita buat lah hak tu. Hak tu buat we punah tarikh tak Syekh Ahmad. Tarikh Melayu hak we rosak sikit hak tu. Kok depan kita tak usah buat. Kalau ada kita nasihat. Jangan buat gini, punah kita Melayu. Sebab Melayu kita bukan kita jaga Melayu, kita jaga Islam yang Allah bagi pada kita.